berdeheng ketika solat sampai keluar 2 huruf batal solat, diputuskan oleh Imam Nawawi. Berdeheng tapi bibir tertutup, baik keluar 2 huruf atau tidak, tak batal. Imam berdeheng dan makmum mendengar imam berdeheng dengan keluar 2 huruf, pendapat wajib mufarakah. Apa pendapat ustaz? Mana betul? Mana saya boleh beri pendapat? Yang boleh beri pendapat yang pertama imam mujtahid, yang kedua faqih, yang ketiga mufti. Kita ustaz mana boleh beri pendapat? Hak jadi pening ayat ni ustaz beri pendapat. Ustaz anggap dia faqih. Tak boleh. Ustaz ni hanya menyampaikan kalam ulama yang ada dalam kitab-kitab Arab. Orang awam tak reti baca kitab Arab. Ustaz pergi belajar jauh-jauh supaya dapat baca kitab Arab. Daripada kitab itu sampaikan pada rakyat orang awam. Ni tak ustaz sendiri jadi Imam Nawawi. Bagi saya lah, hodoh sedap ramuk bagi mumum payah. Nampak tak? Kita baca 10 ustaz, 10 hukum. Tak, kita kena jujur. Kena ada tertib. Ini pendapat muktamad, ini kaul azhar, ini kaul mazhab, ini asah, ini sahih, ini dhaif, ini muqabil muktamad, ini syah. Biar faham itu dulu. Jadi dalam masalah ini yang ditanyakan tadi, berdehem sengaja membatalkan, kerana dia sama dengan bercakap. Inna hadhihi solat la tasluhu fihi syai'un min kalamin nas. Nabi kata solat ini tidak patut ada sedikit pun percakapan manusia. Jadi bercakap walaupun satu patah saja, tapi ifham, memberi faham, batal. Tengah semayang bini tanya, bang lepas mayang ni nak pergi dak sogo? Nak tu one word, satu patah, batal. Kerana nak tu maknanya nak gi, memang nak gi. Faham? Itu maksud satu huruf. Bukan satu huruf alif batal, bukan. Satu detik, satu not dia panggil. Okey? Tengah mayang bini tak tahu kita mayang dalam bilik. Bang nak makan nasi tak? Ha tu batal. Kerana percakapan. Nampak? Gitu juga ngedeheng. Tetapi kalau kita berdeheng ada sebab, tidak batal. Okey. Tak ada sebab saja-saja heng batal. Ada sebab tidak batal. Contoh sebab, kita nak baca iyyaka na'budu, butir lada lekat tekuk. Tadi makan pedas, belum semayang. Jadi dah tubik. Faham? Kita iyyaka na'budu tubik harus. Kerana apa? Kerana nak membaca lekat, maka buangkan lekat. Ad-dararu yuzalu, kemudaratan yang lekat tadi hendaklah dihilangkan, maka kita berdeheng. Iyyaka na'budu sah. Faham? Kerana eheng itu bukan dia nak cakap dengan orang. Eheng itu nak baca. Pendapat yang muktamad, deheng kerana nak baca yang wajib saja boleh, nak baca yang sunat tak boleh. Kau dhaif dalam mazhab Syafi'i, mudaheng nak baca sunat pun boleh deheng. Tak batal, silakan taklid. Faham? Deheng saja-saja. Imam jenis penyakit deheng. Batal mayang. Faham? Atau deheng nak cakap dengan orang, mayang luar, janda lalu. Batal. Cakap dengan orang, khitab bunah dia panggil. Faham?